Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna-pengguna magnetik aura, pengedar-pengedar, stokis-stokis dan kaki tangan syarikat magnetik aura yang terlibat secara langsung dengan magnetik aura ataupun secara tidak langsung. Jadi Alhamdulillah 2013 ni kata tahun yang memberi peluang baru kepada pengedar-pengedar magnetik aura khasnya, iaitu magnetik aura telah mengeluarkan produk iaitu Wallet Blue yang mana dapat sambutan yang sangat meluas, dan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan ada di kotak dia lah. Dan walaupun sebahagian daripada ini kita dah hantar ke United Kingdom lah untuk pasaran di sana. Dan hari ini saya nak ceritakan tentang di antara produk lain yang bakal dikeluarkan oleh magnetik aura yang dalam 90% dalam pembikinan lah. Iaitu yang pertama sekali kita ada sabun mandian 7 bunga, iaitu sabun mandian 7 bunga ni yang mana ada 7 bunga lah yang terpilih dan yang terbaik. Dan apabila kita bercakap tentang mandian 7 bunga, memangnya orang kata orang Melayu ni memang orang kata biasalah dengan mandian 7 bunga. Tetapi apa yang merisaukan kita adalah kaedahnya, sehingga kan menjurus kepada perkara-perkara yang syirik. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan bunga-bunga tu dengan khasiat-khasiatnya yang tersendiri, yang mana orang kata sejak turun-temurun. Tetapi yang tak betulnya apabila disalahgunakan, iaitu percaya kepada bunga-bunga dan pemujaan makhluk-makhluk tertentu. Tetapi apa yang kita buat dengan memudahkan kita dengan magnetik aura menghasilkan sabun mandian 7 bunga yang mengandungi 7 jenis bunga yang terpilih, dan kita mempunyai orang kata cahaya magnetik dengan tenaga gelombang aura jugalah di dalam bunga ni, di dalam sabun ni. Jadi kita anggapkan dia sebagai satu alat lah, selain membersihkan badan, menaikkan aura kita menjadi wajah bertambah berseri, dan segala-galanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada sabun ataupun kepada bunga. Dia tak lebih sebagai alat, tetapi Allah ciptakan alat-alat yang di atas dunia ni untuk manusia juga. Jadi cara kita mandian dia, kita boleh mandikan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, dan biarkan dia di seluruh badan, buih di seluruh badan agak lama sikit, dan kita gosokkan bahagian-bahagian itu sambil kita orang kata kita berniat yang baik lah kerana Allah Ta'ala baik. Dan apabila sabun tu kita sabun seluruh badan, dan apabila kita bilas tu, masa kita bilas tu kita bayangkan perkara-perkara negatif yang dari badan kita ataupun elemen-elemen negatif yang ada, kita rasa ada pada badan kita, dikeluar ikut buih sabun tu. Ini tak salah. Sebab apa? Contohnya kalau kita berada di dalam ketakutan, contohnya kita boleh membayangkan perkara-perkara yang positif. Contohnya apabila berada dalam ketakutan, kita boleh juga membayangkan perkara-perkara yang positif supaya diri kita tak takut. Itu adalah sebahagian daripada psikologi lah. Tetapi yang ini kita membayangkan benda-benda negatif keluar dari badan kita, iaitu benda-benda contohnya ada sihir ke, santau ke, ataupun makhluk-makhluk halus ke, yang mana yang boleh keluar dari badan-badan kita. Dan kita yakin ini adalah semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini kelebihan dia. Dan satu lagi saya dah pakai sendiri, dan ada beberapa orang yang saya bagi pakai, semuanya sangat positif lah tentang sabun ni. Jadi boleh dapatkan di pasaran. Sebenarnya sabun ni saya pembuat sabun ni mengeksportkan sabun ni ke Jepun sebenarnya. Jadi tetapi magnetik aura kita tambahkan bahan magnetik, dan kita tambahkan gelombang aura juga untuk supaya dia lebih berkesan lah. Dan jadi harga yang kita cadangkan adalah
RM65 untuk Semenanjung Malaysia, dan RM70 untuk Sabah dan Sarawak, dan di Singapura lebih kurang $50. Dan sabun yang kedua adalah sabun Seri Wajah. Sabun Seri Wajah, yang mana sabun Seri Wajah ni kita khususkan untuk bahagian muka, terutamanya mereka yang mengalami masalah jeragat, jerawat dan seri wajah. Orang kata tak semua orang yang dikurniakan kecantikan oleh Allah SWT, tetapi semua orang pun boleh mendapatkan muka yang berseri, supaya orang melihat tu orang kata bercahaya dan mempunyai aura yang tersendiri. Jadi sabun Seri Wajah ni sebenarnya dia Johor dia dipasarkan dah, sebab dia orang tak sabar nak pasarkan ni, sebab ramai yang pakai, alhamdulillah positif. Dan mengandungi kandungan seperti papaya premium. Papaya premium ni bukan papaya yang biasa daripada di pasaran ataupun betik yang berada di pasaran, tetapi adalah papaya premium, mana kata ekstrak papaya yang terpilih, yang terbaik yang kita boleh buat. Dan kita campurkan dengan cecair magnetik, dan juga kita ada gelombang aura juga. Mana kata pakai ini bukan saja membantu membersihkan muka, tetapi juga membersih secara dalaman dan merawat juga masalah jeragat, jerawat dan masalah seri wajah. Jadi alhamdulillah, harga pasaran yang kita cadangkan RM30 bagi Semenanjung Malaysia, dan Sabah Sarawak RM35, dan di Brunei dan Singapura pada harga $25. Jadi, dan sabun kita yang ketiga yang akan keluar adalah sabun energi. Ini sesuai sangat kepada mereka yang pertama sekali bersukan dan kerja berat dan mengalami masalah urat-urat bersimpul lah. Jadi cara guna dia kita macam biasa, kita pakai 3-in-1 Semua sabun ni sebenarnya 3-in-1, maknanya boleh pakai di rambut, di bahagian muka dan di bahagian badan. Sabun ini adalah kita buat sabun daripada kandungan sirih. Yang sabun yang sedia ada pun macam ini pun ada kandungan sirih, tetapi yang ini di kandungan sirihnya adalah lebih dan cecair magnetik dan juga gelombang aura, dan juga kita campurkan dengan kolagen juga. Jadi untuk muka sangat bagus, dan untuk urat-urat bersimpul, terutamanya mereka yang mengalami masalah, ada ibu ayah mengalami masalah seperti kebas, lenguh, lesu badan, memang gunakan sabun ini sangat bagus untuk bertenaga, dan bersukan pun sangat bagus. Jadi sebagai ini duta kita, Dato' Malino, dan sabun ini berharga RM20 untuk Semenanjung Malaysia, dan Sabah dan Sarawak RM25, dan Singapura dan Brunei pada harga $16. Jadi alhamdulillah. Dan sabun-sabun ni walaupun kotaknya dijangkakan siap dalam tempoh pada 1 hari bulan Mac, mana kata lebih kurang sebulan daripada sekarang kita akan berada secara rasmi di pasaran. Tetapi kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan sabun ni ataupun nak memasarkan sabun ni, jadi kita boleh mula pasarkan dan boleh menjual lah, kerana kita pun akan wawalkan di Radio Hakim juga dan di internet. Jadi inilah sabun-sabun keluaran Magnetic Aura. InsyaAllah Magnetic Aura akan terus mengeluarkan produk-produk yang berkualiti tinggi, yang mana memberi peluang kepada pengedar-pengedar. Sekian, terima kasih.